Kena tunggu kaya ke baru boleh beli 1 dinar macam ni? Jom saya tunjukkan cara mudah untuk miliki 1 dinar ni. Ramai orang ingat nak ada 1 dinar ni kena tunggu kaya dulu. Hakikatnya tak perlu pun tunggu kita kaya. Masalah utama ramai orang bila nak simpan emas adalah pertamanya rasa emas ni sangat-sangat mahal. Yang kedua, rasa susah nak mula. Dan yang ketiga, tak tahu nak beli dekat mana. Untuk makluman semua, 1 dinar ni beratnya 4.25 gram. Emas berketurunan 999.9 ataupun 24 karat. Hari ni, harga 1 dinar ni sekitar RM2,900. Sekarang ni kita ada 2 cara yang mudah untuk memiliki 1 dinar ni. Yang pertamanya, kalau kita ada duit lebih, kita boleh beli je secara full payment ataupun terus melalui apps Public Gold. Ataupun dekat website Public Gold ataupun dekat ATM Public Gold. Cara yang kedua, yang paling ramai orang guna adalah simpan sikit-sikit melalui akaun emas Gap. Bajet serendah RM100 saja, kita dapat emas lebih kurang 0.1 gram emas sekarang. Bila dah cukup 4.25 gram dekat dalam akaun Gap kita tu, kita boleh arahkan sistem untuk pos 1 dinar ni terus ke rumah kita dengan selamat dan berinsurans. Jadi, kesimpulannya, tak perlulah tunggu kaya baru kita nak mula simpan emas. Mulakan je ikut pada bajet poket kita. Yang penting, kita mula dulu. Kalau nak saya bantu untuk dapatkan 1 dinar macam ni, yang pertama sekali anda boleh isi borang sign up ataupun DM saya. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.